Lemon ni bukan sekadar untuk detox, tapi bantu tekanan darah juga. Air lemon suam waktu pagi, petua orang lama yang makin terbukti dalam kajian. Vitamin C tinggi bantu kuatkan dinding salur darah. Flavonoid dalam lemon bantu lancarkan aliran darah. Asid sitrik bantu kurangkan keradangan dan tekanan dalam salur darah. Boleh bantu turunkan kolesterol jahat, LDL, bila diamalkan secara konsisten. Cara paling berkesan, perah setengah lemon dalam air suam, minum waktu pagi, sebelum sarapan, elakkan tambah gula. Nak mula kawal tekanan darah dan kolesterol dari dapur? Cuba air lemon setiap pagi. Kalau nak herba lengkap, rebusan sedia minum. Jus Ratu Pari, ada bunga maharani, misai kucing dan kulit kayu manis. Tekan beg kuning sekarang. Ikhtiar lembut, tapi kesan boleh rasa bila konsisten.